Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Nama saya Mat Yassaruddin bin Husni, berumur 47 tahun. Saya adalah calon nombor 2 Parti Harapan AN14 Bukit Nanning. Kita dah kempen selama 5 hari dan kita dah buat sentuhan salam dengan rakyat lebih kurang 45%. Kita akan teruskan usaha ini dan saya melihat gerak kerja kita positif, penerimaan rakyat juga positif. Saya rasa kita bertambah yakin dan bersemangat untuk teruskan lagi, berbaki berapa hari lagi menuju 11 hari bulan 7 nanti untuk kita sama-sama menang dalam pilihan raya negeri pada kali ini di N14 Bukit Nanning. Saya dah ada 5 tekad untuk saya berikan kepada rakyat di Bukit Nanning. Soal pendidikan, kita perlu ada tambah nilai kepada pendidikan kita, memberikan pusat-pusat tambahan, debate kepada anak-anak yang tercicir. Kemudian dalam masa yang sama sedikit booster tambahan kepada anak-anak kita yang melanjutkan pelajaran kepada IPPA dan IPS. Untuk kesihatan, kita juga ingin mengadakan sebuah ambulans untuk rakyat, untuk pusat khidmat kita bergerak membantu rakyat yang terlantar untuk dibawa daripada rumah ke hospital, dan juga kita berikan kepada rakyat wakaf-wakaf katil, wakaf-wakaf kursi roda. Begitu juga untuk pertanian, kita cuba dapatkan mana-mana agensi untuk membantu dalam memberikan tambah nilai kepada petani-petani kita seperti subsidi baja, subsidi benih dan sebagainya. Begitu juga dengan menggali semula mana-mana pelaburan yang untuk kita dapat perluaskan lagi pelaburan pertanian di kawasan Bukit Nanning. Itu juga dengan masalah-masalah infrastruktur yang berada di Bukit Nanning, seperti jalan-jalan rosak kerana struktur tanah gambut kita maklum, jambatan tergantung, lampu-lampu jalan yang perlu tambah lagi, dan banyak lagi untuk pembangunan Bukit Nanning. Dan yang paling penting, tawaran saya kepada Bukit Nanning, saya jika diberikan mandat oleh rakyat pada kali ini, saya akan pulangkan gaji saya kepada rakyat. Itu tekad saya. Dan mudah-mudahan penduduk Bukit Nanning dapat menilai, menimbang parti mana yang mereka rasakan lebih baik untuk memimpin mereka dalam selepas pilihan raya nanti. Dan kita yakin Harapan adalah parti yang akan jadi teras utama, kerana Parti Harapan di negeri Johor perlu selari dengan kerajaan di pusat. Itu yang paling penting. Saya mengharapkan supaya semua masyarakat dan rakyat di kawasan Bukit Nanning menyokong Harapan dalam pilihan raya kali ini. Bukit Nanning yang lebih makmur. Saya Muhammad Nur bin Muhammad Yusof, calon nombor 2 bagi N09 Tun Gambir. Alhamdulillah saya tengok suasana kempen kali ini dia tak macam sebelum ni. Banyak penerimaan yang positif lah daripada masyarakat. Maksudnya tak adalah macam tak asuh sangat kepada mana-mana parti. Maksudnya saya boleh mendengar, dan saya sendiri pun duduk di kawasan, kita boleh dengar apa masalah orang, apa aduan yang kepada masyarakat, dan kita boleh duduk bersama di kedai makan tanpa ada masalah, tanpa ada apa kata orang pun sesat faham ke apa ke. Sebenarnya perasaan saya ni memang berdepan-depan, dan kata orang pun yelah pertama kali kan, bila pertama kali tu naik pentas pun macam demam kan. Jadi kita, tapi ini satu cabaran. Saya suka cabaran, dan ini satu kata pun pembelajaran untuk saya juga untuk masuk sebut dalam bidang politik. Dan bagi saya, alhamdulillah saya punya jentera-jentera saya, kawan saya daripada cabang Ledang ni memang banyak supporter, masuk sekali dengan si mentor saya bagi saya pakai saya tak boleh gambarkan tak boleh gambarkan bila PMX bukan datang duduk di sebelah saya dapat berjalan dengan dia, saya tak boleh bayangkan. Saya pertama sekali saya pernah duduk sebelah dia waktu tahun 2013 di mana pengumuman calon. Masa tu dibuat di rumah saya. Masa tu PMX turun, ditangkap. Masa tu Datuk Seri Anwar naik bas, turun daripada bas, masuk ke kawasan rumah saya. Di situ dah dibuat pengumuman calon. Masa tu YB Hassan Karim bertanding di Ledang. Kelas Jelajah Merdeka ya? Jelajah, ya saya ingat saya. Tahun 2013 kan. Itu di rumah saya. Dan ada lagi gambar saya tunjuk tadi pada Datuk Seri. Masa tu Datuk Seri pun masih lagi muda lagi. Saya pun masa tu dalam 20 lebih. Saya tu harapan saya satu,
kiranya saya diberikan amanah dan tanggungjawab ni, insyaAllah saya rasa inilah peluang saya untuk membuat satu kebaikan, membuat satu yang boleh saya bantu pada seluruh rakyat penduduk di kawasan Gambir. Gambir ke depan, undi harapan.